Minggu dah berlalu, tapi Gaya tak ada perubahan. Jadi Cikgu Ujang panggil mak bapak dia ke datang sekolah. Jadi Cikgu Ujang panggil ibu bapa dia datang ke sekolah untuk bincang masalah mengenai Gaya. Macam perasan tak ada sedikit atau ada sebarang perubahan yang terjadi pada Gaya ini? Dia selalu tolong saya. Baik agaknya. Tak ada masalah pun. Apa masalah cikgu? Sebenarnya sejak kebelakangan ini dalam kelas, saya lihat Gaya ni asyik tidur sewaktu saya mengajar. Kerja sekolah yang saya bagi dia tak siapkan. Dan dia asyik ponteng kelas. Dan saya rasa Cik Ayub dan Puan Temah mungkin tak perasan, tapi itu yang saya perhatikan selama ini. Okey, saya rasa Cik Ayub dan Puan Temah tahu tak kenapa dia jadi macam ni? Kenapa pula? Saya tengok elok pagi pergi sekolah, petang tolong saya kat pasar sampai malam. Sampai malam kan tolong mak Yelah bang, anak kita ni elok je. Dia rajin. Pagi dah tolong ayah dia, petang dia dah tolong saya. Kalau tak harapkan dia, siapa lagi nak tolong? Kita orang ni dah orang susah. Mana dah dapat duit. Dia lah nak tolong kita orang. Dia lah yang kami harap-harapkan, tahu tak? Okay. Sebenarnya saya lihat ada sedikit perubahan yang berlaku pada diri si Gaya ni. Okay. Sebelum ni saya sedang bertanya sendiri pada si Gaya, kenapa dia jadi macam ni? Okay. Bila saya tanya, dia cakap dia letih. Jadi boleh tak saya nak minta Gaya, kamu ceritakan sedikit apa yang kamu beritahu cikgu hari itu. Tak apa, kamu ceritakan sedikit, kamu terus terang dengan mak kamu, dengan ayah kamu. Cuba kamu terangkan. Sebenarnya mak, ayah, saya letih. Tak ada masa nak buat kerja sekolah dan mula kaji pelajaran. Balik daripada tolong mak dengan ayah, hari dah malam. Saya penat sangat. Mak tak sangka kau ni berkira, Gaya. Semua ni kau tahu tak, mak buat untuk kebaikan kita juga, untuk adik-adik kau. Kalau mak tak harapkan kau, siapa lagi nak tolong kita ni orang susah. Mana nak dapat duit? Mak tak tahulah. Tapi mak, saya tak ada niat nak buat lagu tu kat mak. Saya ikhlas tolong mak dengan ayah. Dan tak sangka pula kau ni Gaya bonek. Dan tengok kau siang malam tolong saya kat kedai. Dekat kedai mak kau, kat pasar Den. Dan tengok kau ni Sonya, biar tak ada pula kau cakap ni loteh. Tak ada pula kau murut kat Den. Elok kau tolong. Ayah, mak, tak sikit pun terlintas di hati saya nak kira dengan semua ni. Saya nak tolong mak dan ayah, tapi pada masa yang sama saya nak belajar. Bila dah letih, saya tak dapat nak tumpukan pasien. Saya tak tahu macam mana nak beritahu mak dan ayah. Okey, bawa tenang semua. Okey, memang saya rasa sama-sama kita renung perkara ni. Okey, Cik Ayub, Puan Temah, saya tahu Cik Ayub, Puan Temah kerja keras. Untuk siapa? Untuk anak-anak Cik Ayub juga. Kita sebagai bapa memang kerja keras kita hanya untuk anak-anak. Tapi kita kena tengok juga pelajaran anak-anak sangat penting. Okey, kalau dah sampai terabai pelajaran itu, saya rasa kita terpaksa tengok balik. Okey, Gaya pula, saya nak perkara ni kamu perlu ambil perhatian. Okey, cikgu tahu kamu anak yang baik, rajin tolong ayah kamu di pasar, tolong mak kamu di warung. Tapi pelajaran kamu kena jaga. Pelajaran kamu sangat penting. Kalau cerah masa depan kamu, cerah masa depan pelajaran kamu, maka cerahlah keluarga kamu. Dah tu cikgu, nak macam mana ni cikgu? Kalau tak harapkan dia, macam mana ni cikgu? Saya rasa saya bukan siapa untuk buat keputusan. Okey, tapi sedikit cadangan daripada saya rasa Cik Ayub dan Puan Temah bolehlah memberi sedikit ruang masa kepada si Gaya ni untuk diulang kaji pelajaran dia, supaya pelajaran dia tak ketinggalan. Okey? Kalau Cik Ayub dan Puan Temah nak bantuan dia, boleh. Cuba cari masa yang sesuai. Contohnya hujung minggu, ataupun setelah dia selesai segala tugas-tugas sekolah ni, agar pelajaran ini tak terganggu. Dia boleh terus mengikuti pelajaran ini seperti kawan-kawan yang lain, dan dia boleh cemerlang seperti kawan-kawan dia yang lain. Iyalah cikgu.
nantilah kami kasih dia belajar ya. Biasa. Belajar je nak ya. Sorry lah. Mak ni nyusahkan kamu je. Mak, ayah minta maaf kalau apa yang Gaya cakap tadi menyinggung perasaan mak dengan ayah. Terima kasihlah cikgu ya. Korban kat Sen ni kat anak Sen dengan bini Sen ni pasal masalah anak Sen ni Kalau cikgu tak bagi tahu kat kami ni, tak tahu apa masalah Terima kasihlah banyak-banyak ya. Sama-sama. Saya rasa macam seperti kita, ibu dan bapa memang ada melakukan kesilapan terhadap anak kita. So, saya harap kita perlu berubah untuk kecemerlangan anak kita juga. Okey, Gaya, cikgu nak kau belajar sungguh-sungguh. Buktikan pada mak ayah kamu yang kamu boleh berjaya. Dan jika kamu berjaya, mereka akan hidup senang sekali dengan kamu nanti. Baik cikgu, saya akan ikut apa yang cikgu cakap. Nanti cikgu. Okey, sama-sama. Saya rasa sekian sajalah perjumpaan kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Ayub Terima kasih, Cikgu. kerana sudi meluangkan masa untuk bincang berkenaan dengan anak Pak Tomah. Okey, terima kasih.